Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Baru-baru ni kita digemparkan dengan beberapa statement petikan daripada titah yang di-Pertuan Agong sewaktu istiadat pembukaan penggal kelima Majlis Parlimen ke-15 di Dewan Rakyat. Untuk video ni aku nak ulas petikan yang berkaitan iaitu yang di-Pertuan Agong bertitah agaknya selepas ni saya terpaksa lantik sarjan je jadi PAT. Oh sudah. Tak apa, kita dengar secara full petikan yang dimaksudkan. Let's go. Saya amat kecewa apabila berlakunya kes rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia sampai peringkat tertinggi. Agaknya selepas ni saya terpaksa lantik sarjan aja jadi PAT. Saya pernah sebut dahulu yang saya datang ke Kuala Lumpur untuk memburu perasuah dan nampaknya saya telah berjaya. Saya amat kecewa apabila berlakunya kes rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia sampai peringkat tertinggi. Agaknya selepas ni saya terpaksa lantik sarjan aja jadi PAT. Ini hanyalah sekelumit daripada segunung atau tip of the iceberg. Saya yakin ada ramai lagi di luar sana, sama ada di Jabatan Kastam, Immigration, Polis dan sebagainya, serta termasuk juga yang berada di dalam Dewan yang akan terus diburu sampai jumpa. Amalan rasuah mesti diperangi secara besar-besaran. Rakyat harus menjadi mata-mata dan melaporkan sebarang bentuk jenayah rasuah. Bukan sahaja penerima yang patut disiasat, tetapi pemberian rasuah dan ejen yang bersubahat juga mesti dikenakan tindakan. Okey. Pihak SPRM mesti jalankan siasatan dengan cepat, Translation pun tegas dan sempurna, tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Kerajaan juga perlu menyediakan hakim yang pengalaman dan laluan khas di mahkamah supaya perbicaraan kes rasuah dapat diselesai dengan segera. Kepada semua ahli yang berhormat dan pejabat awam, ingatlah bahawa jawatan yang disandang adalah amanah rakyat dan negara. Jika awak menyalahguna kuasa, menyeleweng dana awam, menerima rasuah atau bersubahat melindungi perasuah, awak adalah pengkhianat negara. Itu dia. Nasib baiklah aku tengok daripada awal kan. Sebab ramai di kalangan tentera di macam-macam reaction. Ada yang setuju, ada yang wah happy, ada yang koyak pun ada. Mengikut titah yang di-Pertuan Agong tadi, yang dikhususkan tu kepada Angkatan Tentera Malaysia, sebab yang sekarang ni yang dibongkar-bongkar ni daripada tentera. Tapi yang di-Pertuan Agong ada mention juga, jangan lupa jabatan-jabatan lain, polis, kastam
hitam. Dalam dewan tu sendiri, ahli-ahli parlimen pun kemungkinan ada juga terlibat dengan rasuah. Jadi siasat semua sekali. Berkenaan dengan reaction, okey, ni aku bagi tahulah apa yang berlaku di kalangan veteran, di kalangan anggota ataupun pegawai dalam ATM sendiri. Dia ada macam-macam reaction. Satu, yang LLP. Yang mana anti-anti pegawai ni seronok. Tengok nampak ni, yang Ketua Agung pun nampak LLP, sarjan semua ni lebih besar daripada pegawai ni. Asal aku cakap Kedah. Kalau tengok dekat social media, dekat thread ke, dekat Facebook ke, ramailah yang sarjan, yang cik, yang corporal ni. Diorang cakap ni sekarang ni nampak pegawai sebelum ni bukan tahu buat kerja pun. Sekarang ni banyak yang LLP buat kerja apa semua. Okey, macam ni, aku cabar mana-mana sarjan dekat dalam perkhidmatan sekarang ni tawarkan diri untuk jadi panglima. Mana-mana panglima pun tak apa. Panglima bantuan ke, panglima angkatan bersama ke, panglima tentera udara, panglima tentera darat, panglima tentera laut ke, ataupun PAT sekali. Cabar diri, tampilkan diri. Kalau anda betul-betul rasa anda hebat untuk jadi seorang parlimen, nak tengok sarjan buat kerja macam mana. Ada juga yang cakap, yang di-Pertuan Agong ni betul-betul hentam ATM, dah mencalakan imej, buruk imej ATM di mata masyarakat apa semua ni. Tak kurang juga ada yang menyokong apa yang di-Pertuan Agong cakap. Ini pendapat aku, apa titah yang di-Pertuan Agong tu, itu sindiran, nak menunjukkan tahap seriusnya apa yang sedang berlaku di dalam ATM sekarang ni. Tadi pun baru je aku baca yang Cik Gubat tu kan, selalu pula lalu dekat aku punya wall Facebook tu, dia dedahkan pula kagat lah, kod kesihatan lah, mesin MRI lah, lagi banyak dibongkar ni. First, aku tak faham kenapa Cik Gubat ni berminat sangat dengan ATM ni. Second, baguslah ada pendedahan yang macam tu, nak menunjukkan daripada dulu memang dah banyak dah ketirisan yang berlaku dalam ATM ni. Kalau mungkin korang nak tanya aku, kau 14 tahun dalam tentera, kenapa kau tak tahu? Memang aku tak tahu. Aku pangkat apa, babe? Aku lieutenant, captain. Bawah-bawah ni kita kerja menerima arahan dan melaksanakan arahan saja. Tak tahu pun pasal apa benda rasuah-rasuah. Kita tak terlibat dengan perolehan mesin-mesin semua ni. Dan bagi aku juga, itu adalah kuasa Allah lah. Sebab nampak benda ni berlaku sekian lama, tak ada orang tahu, tak kantoi. Kalau kantoi pun didiam-diamkan saja, settle macam tu je. Tapi kali ni satu Malaysia nampak, semua orang boleh nampak ni Allah buka aib kita, macam tu je. Jadi apa yang kita perlu buat? Pembersihan lah, memulihkan balik imej ATM ni. Ambil secara positif apa yang jadi sekarang ni. Janganlah kita nak menempelak, kita nak koyak dan sebagainya. Sebab benda yang jadi tu adalah benda yang betul-betul terjadi. Yes, benda ni memang masalah individu, tapi macam yang aku cakap sekian lama dalam video-video aku, kau tengah memakai orang kata uniform, kau melambangkan uniform itu sendiri. So kalau kau buat jahat, satu perkhidmatan tu akan nampak buruk. Dan orang-orang yang sakau ni juga, dia mengambil kesempatan dekat dalam ATM tu sendiri. So yang nampak buruk memang ATM lah. Jadi pada aku, jangan nak ambil serius sangat berkenaan dengan titah yang di-Pertuan Agong. Baik aku ambil sarjan je, jadi PAT bukan bermakna sarjan tu yang layak dan sebagainya. Aku cabarlah mana-mana sarjan jadi PAT. Tapi itu di tahapnya kekecewaan pemerintah tertinggi yang di-Pertuan Agong terhadap organisasi ATM, peneraju-peneraju setiap servis panglima tu, panglima ni, PAT sekalipun. Itu tahap yang boleh kata juga tahap rosaknya perkhidmatan ATM yang selama ni kita harapkan untuk menjaga negara dengan jujur, dengan amanah. Tiba-tiba duk buat duit. So buang yang keruh, ambil yang jernih. Aku percaya dalam ATM ramai orang yang bagus-bagus, orang yang bekerja ikhlas, tak ada niat nak buat duit, nak buat bisnes dan sebagainya. Tolong gerakkan ATM ni ke arah yang lebih suci lagi lepas ni. Kita berserah sajalah pada Allah. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Selepas ini, insyaAllah, semoga semuanya dikurniakan taufik, rahmat dan hidayah, dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Lega. Aku dah tamat perkhidmatan.